kita semua dah biasa tengok gambar-gambar cantik dari Turki kan? Tapi di sebalik setiap postcard tu ada sebuah negara yang penuh dengan wow, kontras, sejarah yang kaya dan tenaga yang luar biasa. Jom kita selami Turki lebih dalam daripada apa yang kita sangka. Okey, cuba fikir sekejap. Bila saya sebut je Turki, apa yang terus terbayang kat kepala korang? Selalunya kan, ada beberapa imej ikonik yang akan pop up terus. Mestilah kan, kita akan terbayang kubah-kubah masjid yang gah kat Istanbul, pantai Mediterranean yang biru jernih, bau kebab yang memang menggoda, dan Grand Bazaar yang riuh rendah tu, betul, semua tu memang ada. Tapi sebenarnya itu baru sikit je, macam kulit buku je. Cerita sebenar dia jauh lebih besar dan kompleks. So, untuk betul-betul faham apa yang buat Turki ni special, kita kena start dengan benda paling asas dulu. Kat mana sebenarnya negara ni terletak atas peta dunia? Percayalah, ini kunci untuk faham segalanya. Okey, ni fakta menarik. Turki ni dipanggil negara transbenua. Apa maksudnya tu? Maksudnya, dia pijak atas dua benua sekaligus. Yup, sebahagian kecil kat Eropah dan sebahagian besar lagi tu kat Asia. Jadi, ia bukan setakat jambatan fizikal tau, tapi ia jadi tempat di mana budaya, idea dan sejarah timur dan barat bertemu dan bercampur. Dan kat sinilah ceritanya jadi lagi best. Cuba lupakan sekejap imej pantai panas yang kita bayangkan tadi. Sebab apa yang saya nak tunjuk ni adalah betapa ekstrimnya kepelbagaian geografi dan iklim kat negara ni. Korang mesti terkejut. Cuba tengok perbezaan yang gila ni. Kat satu belah negara, korang boleh rileks berjemur tepi pantai, musim panas yang hangat dan kering. Tapi kat belah lain pula, macam kat Anatolia Timur, musim sejuk dia, ya ampun, memang ekstrim. Salji tebal, suhu sampai beku. Serius, macam dua dunia yang berbeza dalam satu negara je. Data ni yang betul-betul tunjukkan cerita sebenar. Korang bayangkan, suhu boleh naik sampai 40 darjah Celsius kat kawasan pantai. Panas betul tu. Tapi pada masa yang sama, kat belah timur, suhu boleh jatuh menjunam sampai negatif 20 darjah. Bukan beza sikit-sikit tau, ni betul-betul ekstrim. Dan kepelbagaian ni bukan setakat iklim je. Fikirkan ni, Turki ada puncak Gunung Ararat yang tersegam indah, lebih 5,000 meter tinggi. Ada dataran tinggi Anatolia yang luas terbentang dan ia dikelilingi oleh bukan satu, bukan dua, tapi 3 laut yang berbeza. Memang setiap ceruk negara ni tawarkan pemandangan yang lain gila. Okey, kita dah tengok tanah dan landscape dia. Sekarang, jom kita kenal pula dengan nadi negara ni, iaitu rakyatnya. Dan macam geografinya juga, penduduk Turki ni penuh dengan kepelbagaian dan warna-warni. First kali kita tengok saiz dia, populasi dia 85 juta orang. Banyak tu. Jadi bayangkanlah, ini sebuah negara yang besar, penuh tenaga dan sentiasa hidup. Kalau kita tengok dari segi etnik pula, majoritinya memang orang Turki. Tapi ada satu populasi Kurdish yang sangat signifikan dalam 18% macam tu dan ada banyak lagi kumpulan etnik lain. Semua inilah yang membentuk satu macam mozaik budaya yang sangat kaya dan kompleks. Yang ni poin yang sangat-sangat penting. Cuba tengok struktur umur penduduk dia. Hampir 70% tu dalam lingkungan usia bekerja. Dan suku daripada populasi tu adalah orang muda. Ini tunjukkan yang Turki ni sebuah negara yang sangat dinamik dengan enjin tenaga kerja yang besar untuk pandu masa depan dia. Dan majoriti besar rakyat dia, kira-kira 3/4 tau, duduk kat kawasan bandar. Jadi, wujudlah satu kontras yang menarik antara kehidupan moden, kosmopolitan kat bandar-bandar besar macam Istanbul dan ibu negaranya Ankara berbanding dengan kehidupan yang lebih tradisional kat kampung-kampung atau kawasan luar bandar. Okey, jom kita lompat masuk mesin masa sekejap. Salah satu benda yang paling wow pasal Turki ialah macam mana sejarah purba dia yang berlapis-lapis tu wujud serentak sebelah menebelah dengan identiti dia sebagai sebuah negara moden. Kita ambil Hagia Sophia sebagai contoh paling perfect. Satu bangunan ni je, bayangkan dah tengok empire datang dan pergi. Dia pernah jadi gereja katedral agung, lepas tu jadi masjid, kemudian museum dan sekarang balik jadi masjid. Ia macam bukti hidup sejarah yang masih bernafas sampai hari ni.
Tapi, dari zaman Empire tu, ZES, kita lompat terus ke abad ke-21. Hari ni, Turki adalah sebuah republik berpresiden. Ada sistem kerajaan moden, ada ketua negara yang dipilih melalui undian rakyat, yang sekarang ni disandang oleh Recep Tayyip Erdogan. So, inilah gambaran moden Turki. Sebuah negara berpendapatan sederhana ke tinggi, kadar celik huruf pun tinggi dan purata jangka hayat penduduk dia sampai 78 tahun. Ini bukan negara zaman dulu, ini gambaran sebuah negara kontemporari yang sedang pesat membangun. Okey, lepas dah tahu semua ni, macam mana agaknya rasa kalau kita sendiri alami kepelbagaian Turki ni kan? Percayalah cakap saya, ia bukan setakat percutian biasa-biasa. Ia satu pengembaraan yang epik. Cuba bayangkan ni, dalam satu trip je, korang boleh pergi hiking kat landscape Cappadocia yang nampak macam kat planet lain. Lepas tu boleh pergi main ski pula kat lereng Gunung Uluda. Kemudian boleh berendam dalam kolam air panas mula jadi kat Pamukkale. Dan akhir sekali, sesat dalam ribuan lorong kat Grand Bazaar. Semua ni dalam satu negara je. Gila kan? Dan mestilah pengembaraan tu takkan lengkap kalau tak rasa jiwa dia. Dari sedapnya kebab dan manisnya baklava, sampailah kita tengok sendiri persembahan darwish berpusing yang memang memukau. Inilah pengalaman sebenar yang menanti. Jadi, inilah dia Turki, sebuah negara dengan 85 juta rakyat yang dinamik, berdiri megah di persimpangan dua benua dan memikul warisan sejarah ribuan tahun lamanya. Persoalannya sekarang ialah, dengan semua kekayaan dan kerumitan ni, apakah bab seterusnya yang akan ditulis oleh negara yang sangat luar biasa ni?